Ini jalan terus ni, dia sengit. Dia sengit ke sini. Dia tak lurus. Padahal sebelum buka steering ni dia lurus. Jadi bukan masalah lain-lain melari lah. Ini masalah setting steering ni. Okay, ini lurus ni. Dia sengit ke kiri. Jadi macam mana kita nak buat ni, nak betulkan balik steering yang sengit ni. Pertama sekali kita kena setting dulu lah. Kita kena agak, nampak tak? Kita tengok dekat sini. Macam saya tengok sini lah. Ada juga cara lain. Tengok lah mana yang senang. Sebab kalau kita parking nanti, luruskan tayar pun biasanya dia lari juga. Jadi macam saya ni buat gini lah. Agak-agak dia punya steering yang sengit ni pergi dekat sini lah, dekat high ni, dia punya sudut dia. Maksudnya saya kena angkat steering ni, kita betulkan balik macam gini. Jadi macam mana kita nak buat? Kita kena buka steering ni dululah. Jadi macam mana kita nak buka steering ni? Kita kat tepi ni nampak tak? Kita kena buka plastik ni dulu. Dia ada kanan dan dia juga ada kiri. Sebelah sini. Kalau boleh jangan pakai test pen. Nanti dia akan jadi gini lah. Bekas-bekas test pen. Tak cantik lah. Macam saya pakai ni lah. Kita bukan nak scraper dia ni. Kita nak mata yang macam ni. Yang tajam macam ni. Yang nipis. Tekan dekat lorong dia ni. Dan tarik ke belakang. Okay, nampak tak? Dia sangkut kat sini lah. Dia punya lock dia sini. Belakang stopper dia lah. Dia duduk macam ni. Tak macam ni. Dia klik dekat atas ni ya. Dia klik macam ni. Kena buka skru bintang ni. Dan kita kena buka satu lagi sebelah kiri. Tekan dekat lorong dia ni. Ok, dah tanggal. Ok, lepas tu buka skru ni lah. Pakai elegi bintang. Buka lawan jam. Kat sini lah skru dia. Skru ni sebenarnya dia sangkut dekat plastik ni. Jadi kalau kita buka habis, dia tak tercabut. Pasal dia sangkut dekat ni, plastik ni. Okay, kalau gini dah okey lah. Dia dah tercabut daripada tapak dia. Kanan pula. Okay, kalau gini dah tanggal. Lepas tu kita cabut yang ni. Airbag dia ni. Beg udara ni macam mana nak buka? Pegang atas, pegang bawah dan goyang-goyang sikit sambil tarik. Pegang kat sini lah. Pegang atas ni, tepi ni dan pegang kat bawah ni sambil tarik. Okay, lepas tu kita cabut wayar airbag ni. Kita kena pakai test pen dan kita kena kumpilkan yang warna kuning ni. Tekan yang bawah kuning ni, tarik ke jadi macam ni. Kena tolak ke atas lah. Sampai dia keluar macam ni. Okay, lepas tu yang ni tolak ke belakang. Selit dekat celah dia ni, tolak ke atas. Kena macam ni lah, goyang-goyang sikit. Dia dah tanggal. Okay, yang ni wayar horn lah. Wayar horn ni cabut dengan tangan, tak apa. Tarik ke belakang. Kalau tak boleh pakai pelayar mencun tiru, tak apa. Nak tahu ini wayar horn, nak tahu horn ni bunyi ke tak bunyi, letak macam ni lah. Letak dekat bodi besi steering ni. Okay, lepas tu kita ambil ini extension ni dengan bolt 19. Letak ke dalam ni. Dan kita pusing. Kalau kita nak pusing, kita jangan pusing terus. Nampak tak dia gerak ni? Steering ni dia gerak. Jadi kita kena kunci dululah steering ni. Supaya bila kita pusing, steering ni mati. Dan kita boleh buka lah nak yang kat dalam ni. Jadi macam mana kita nak kunci steering ni, kita kena pusing je steering ni. Sampai steering ni dia tak boleh pusing lagi. Jadi kita pusing sekarang ni. Kalau gini tak boleh, kita pusing sebelah kanan pula. Okey, sampai bunyi tak. Nampak tak? Ni steering ni dah kunci lah. Okay, untuk kunci steering ni, kita kena tutup dulu switch ni.
sampai dekat lock ataupun kita cabut je kunci ni, baru kita pusing sampai dia bunyi tap. Ni dah kunci lah. Lepas tu kita masuk balik lah dalam nut ni dan pusing lawan jam lah. Yang ni tolak atas, yang ni pegang ke bawah. Okay, kalau tak boleh, kalau dia sangkut juga, dia berat, kalau ada besi macam ni okey lah, besi yang bulat tekan ni. Yang ni selit kat dalam ni, jadi dia panjang lah sikit, kita boleh ada kekuatan kat sini lah. Yang ni tolak sini, yang ni pegang ujung. Kita jangan buat gini, gini boleh tak kuat lah. Kalau kita buat gini, tolak atas, biasanya dia tak kuat. Jadi kita kena pakai ni lah. Letak sini. Yang ni kita kena tahan belakang. Yang ni tahan macam ni. Yang ni tolak ke belakang. Okey dah. Dah ringan dah. Okey, dia dah longgar dah. Jadi nut ni kita kena pasang balik. Kena pusing balik sampai habis lah, sampai dia rapat. Maknanya kalau kita nak buka balik, boleh lah. Jadi kita kena pusing balik sampai habis. Tujuannya kita nak betulkan balik steering ni biar sama. Nak sama, kena start engine, kena bawa berjalan dulu, lepas tu nanti baru kita setting. Jadi kita nak buka sini dia tak boleh, dia sangkut. Jadi macam mana kita nak pusing kunci ni? Tangan ni kita tolak ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, dan sambil kita pusing kunci ni macam ni. Sambil-sambil lah, dua-dua. Okey dah, dah lembut. Dan ni nampak tak yang kita dah boleh buka ni. Kita buka je lah tangan. Okey, untuk cabut steering ni, kita jangan buka habis lah. Yang ni yang buka. Jangan buat macam ni. Jangan tarik ataupun goyang-goyang sambil tarik, jangan.